Hai guys. So hari ni adalah hari kedua kita di Johor Bahru. Jadi kita orang sekarang dah lepas siap-siap, dah makan, dah menjalankan aktiviti separuh hari kami. Jadi sekarang ni kami tengah dalam bas nak tunggu untuk pergi ke venue untuk persembahan pada hari kedua, iaitu pada pukul 3 nanti. Jadi stay tune guys. Ini adalah Vandi. Hai, apa undangan diriku. Mereka tengah nak bagi baju, jadi boleh lihat di belakang guys. Okey. Elek dah ambil elek baju? Belum. Saiz apa? Saiz M. Terima kasih. Okey, ini adalah baju kami yang kami dah beri saiz dan saya baru dapat hari ini. Okey. Macam mana nak mati? Yang ni bawa tak penari hilang pula ya? Betul. Okey, kita cerita sikit lah nanti. Tapi akan ada cerita, tapi sikit lah kita nak bagi penonton kita ni excited. Apa yang Aswara akan bawa untuk petang ni? Okey, untuk semua yang hadir hari ini, Fakulti Tari Aswara akan mempersembahkan dari Pertuan Zapin dan juga rangkaian Molek Sepit. Molek Sepit ini merupakan tajuk yang diberikan oleh penulis lirik tersohor di Kuala Lumpur, Jack Camp. Kalau semua orang tahu, Jack Camp tu penulis lirik lagu-lagu seperti Di Mana. Jadi kolaborasi dengan Jack Camp untuk membuat lirik lagu Molek Sepit ini. Okey, Molek Sepit ini merupakan tarian rangkaian menggabungkan tarian Zapin, Inang dan Joget, di mana molek itu sesuatu benda yang cantik dipandang, manis dilihat, semua macam nak pegang je tapi tak boleh. Tengok dia jauh je. Samalah nanti bila orang tengok, dapat tengok je, dia tak boleh touch. Dengar tu Encik Zack, boleh tengok je tau, tak boleh pegang-pegang ya.
belum? Hai semua, selamat petang. Halo, selamat petang semua. Assalamualaikum. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada Moteng Fitri Niswadi. Belum kita pergi ke persembahan selepas ni, kita flashback yang persembahan tadi dulu. Okey, boleh. Ya, betul. Kalau tadi tu ada 10 tarian zapin yang kita persembahkan khas untuk yang ada pada hari ini. Yang pertama kita ada Sulur Galuh. Penciptanya adalah sebelah saya ni. Yunus Ismail. Boleh tak cerita sikit apa tu Sulur Galuh tu? Okey, so zapin yang saya ciptakan tadi tu sebenarnya dicipta bertujuan untuk pementasan main zapin Buda 25 yang baru-baru kita buat pada Oktober yang lalu. Jadi persembahan tadi telah dikoreografikan ataupun telah dicipta oleh Putra, salah seorang pelajar ijazah sarjana Buda tahun 3. Saya mencipta dan saya serahkan kepada pelajar saya untuk mencipta karya koreografi tadi lah. Jadi inspirasi saya untuk penciptaan tarian zapin tadi itu adalah berdasarkan kepada konsep bagaimana perjalanan zapin itu seperti daun sulur yang berada di sungai. Jadi saya melihat sungai itu memang banyak pertumbuhan macam tupai dan daun yang menjalar. Jadi saya anggap zapin Melayu sendiri berkembang melalui sungai-sungai dan pergi ke serata negeri termasuklah di Johor yang banyak zapin. Tetapi bila tarian dipentaskan di Kuala Lumpur, saya bayangkan bagaimana motif zapin itu berkembang melalui zapin yang baharu, iaitu zapin Sulur Galuh. Ya, menarik sekali. Yunus ni dia adalah anak jati negeri Johor. Sebab itulah kalau masa zapin je dia mesti akan pergi ke depan. So, sebab itulah kita ada persembahan main zapin. So, zapin tu yang kedua pula zapin kuis. Zapin kuis kuis tu macam teka-teki, dia kuis, menguis. Macam ayam yang menguis. Okey. Zapin kuis ni penciptanya saya cerita sikit lah kan. Okey, penciptanya adalah Dr. Hauzan Zali daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris Fungsi Perak. Itu pun juga anak dari Johor. Cuma dia punya bola lantai, koreografi yang ada tadi yang katanya macam pertandingan tadi ya bang. Itu dihasilkan oleh kita punya rakam apa maksudnya? Masuk show. Apa yang nak record? Yang masukkan konten dengan presa. Oh, Dewan kata JK. Sebab ini kami ada satu show untuk spesial. Pukul berapa? Nanti ya. Pukul berapa? 50? 3.50 dekat Chinese macam ni. Okay, nanti I mention dekat ni. Betul. So tadi yang Sulur Galuh daripada daun sulur tu ada ayam. So flora dan fauna binatang dan tumbuhan ini boleh dijadikan sebagai inspirasi kepada pencipta tadi untuk mencipta karya musik. Itu tidak bermakna kita melupakan zapin-zapin yang ada di negeri Johor. Ini adalah salah satu langkah atau salah satu cara untuk kita kembangkan zapin-zapin yang lain daripada idea yang baru, daripada inovasi yang baru, daripada generasi muda. Tanpa kita melupakan zapin-zapin yang ada di negeri Johor dan juga di negeri-negeri lain. Itu macam meraihkan lah kan. Itu meraihkan dengan adanya pertumbuhan dan inovasi zapin-zapin baharu. Benar. Okey, kita next persembahan. Boleh tak Yunus cakap sikit pasal tarian rangkaian molek sepi ni? Buat tarian kita sebenarnya adalah untuk pementasan Gala Night Festival Tari Malaysia yang kita kolaborasi bersama dengan Istana Udara. Masa itu tarian itu lagu itu dimainkan dan dipimpin oleh Encik Syamsil daripada Orkestra Tradisional Malaysia. So, jadi dalam rangkaian molek sepi ni kita ada 3 genre tarian, iaitu zapin, inam dan joget. Untuk zapin dihasilkan oleh Putra. Putra dan ijazah tahun 3. Tarian inam pula dihasilkan oleh Dr. Nur Safini Jaafar dan tarian joget pula dihasilkan oleh saya sendiri. Anak-anak saya semua dah standby. Dari semua sudah bersedia. Jadi tanpa membuang masa kita persilakan. Thank you. Pelajar-pelajar daripada Fakulti Tari Aswara dipersilakan.
pelajar-pelajar Fakulti Tarian Suara, rangkaian Maulid Sepiling. Makcik jumpa bantal, jumpa cadar. Tengok tu, dia dah borong. Katanya murah guys kat sini. Apa nama tempat dia? JM Suite. Kalau datang ke Johor Bahru, pergi mana? GM Suite. J. JM Suite. M. Okay, dekat mana? Bukan. What is? Country Garden Dangabi. So bolehlah cari. Katanya kat KL tak sama harga dia. So that's why dia beli. Nampak? Dia dah beli bantal banyak. Apalah. It's okay kalau berbaloi, why not kan? Untuk I bukan tak nak shopping tapi malas nak bawa berangkut banyak. Oops. Alamak. Hilang satu ni. Magnet dia. Tadi satu jatuh, lepas tak tahu yang satu lagi jatuh bila. Oh my god. Guys, saya hilang satu ni magnet dia. How nak hilangkan fokus muka ni Guys, saya hilang benda ni lah. Oh my god. Macam mana nak cari ni? Ada ke jatuh dekat sini? I think it's inside my bag. Tak apa, kita cari. So come back to shopping. Barang besar macam ni. Saya malas tau kalau nak shopping barang-barang besar, nak bawa balik kan, nak berangkut. So it's too tiring. Tired. Hello. Okay guys, sekarang kita dah berada dalam bus. We are going back to KL. Everyone is tired I think. We waiting for others. And then sekarang 7:40. And then we are expecting to reach to Kuala Lumpur pukul. Kita dah ambil baju Syirah. Kita nak pergi sana pukul 1. I think everyone akan tidur malam ni dalam bus. Rehat. Dan itu sajalah. Bye. Talk to you soon. Talk with you guys soon. Tidur ke? Balik tak makan. Seorang makan. Apa tu? Di sini dah ambil baju ni belum?